sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Ramai orang tidak sedar bahawa julat normal dalam ujian darah memang berbeza mengikut jantina. Ini bukan sesuatu yang di luar jangkaan. Ia sebenarnya mencerminkan perbezaan semula jadi dalam fisiologi tubuh lelaki dan wanita. Sebagai contoh, bacaan hemoglobin iaitu komponen dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan biasanya lebih tinggi pada lelaki berbanding wanita. Ini berkait rapat dengan hormon lelaki dan juga jisim otot yang secara purata lebih tinggi. Pada wanita pula, bacaan hemoglobin secara semula jadi sedikit lebih rendah. Salah satu sebab utama ialah kehilangan darah bulanan melalui haid. Kehilangan darah ini walaupun sedikit boleh mempengaruhi paras zat besi dan seterusnya paras hemoglobin. Sebab itu apabila kita melihat keputusan ujian darah, kita tidak boleh hanya melihat bacaan semata-mata. Kita juga perlu memahami konteksnya, umur seseorang, jantina dan keadaan kesihatan semasa semuanya memainkan peranan. Contohnya, jika seorang wanita muda mempunyai hemoglobin yang sedikit rendah, ini kadang-kadang berkait dengan kekurangan zat besi akibat haid. Dalam banyak keadaan, ia boleh diperbaiki dengan mengenal pasti puncanya dan merawatnya dengan betul. Namun, keadaannya sedikit berbeza jika kita melihat bacaan yang sama pada lelaki atau pada wanita yang sudah melalui menopause. Dalam situasi ini, anemia biasanya memerlukan penilaian yang lebih teliti. Salah satu perkara yang sering kita fikirkan ialah kemungkinan kehilangan darah yang tidak disedari, contohnya dari usus. Jika ujian menunjukkan kekurangan zat besi pada lelaki atau wanita selepas menopause, doktor biasanya akan cuba mencari puncanya. Ini bukan bermaksud sesuatu yang serius pasti berlaku, tetapi ia penting supaya kita tidak terlepas sebarang masalah yang mungkin memerlukan rawatan. Selain sel darah merah, platelet juga boleh berubah mengikut keadaan fisiologi wanita. Platelet ialah sel darah yang membantu menghentikan pendarahan apabila kita luka. Pada sesetengah wanita, bacaan platelet boleh meningkat sedikit ketika atau selepas haid. Ini adalah tindak balas semula jadi tubuh terhadap kehilangan darah yang berlaku. Dalam kebanyakan kes, perubahan kecil seperti ini adalah sementara dan akan kembali kepada paras biasa. Kehamilan juga membawa perubahan dalam ujian darah. Semasa hamil, jumlah cecair dalam darah meningkat untuk menyokong keperluan ibu dan bayi. Akibatnya, bacaan hemoglobin kadang-kadang kelihatan sedikit lebih rendah. Keadaan ini sering dipanggil dilution atau pencairan darah. Ia bukan semestinya bermaksud seseorang itu sakit. Tetapi doktor masih akan memantau paras zat besi dan hemoglobin untuk memastikan ibu dan bayi mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. Ujian darah sebenarnya memberi kita petunjuk. Ia seperti isyarat awal yang membantu doktor memahami apa yang mungkin sedang berlaku dalam tubuh seseorang. Kadang-kadang ia normal. Kadang-kadang ia hanya variasi kecil yang berkait dengan keadaan fisiologi seperti jantina, haid atau kehamilan. Perkara yang paling penting ialah memahami bahawa julat normal memang boleh berbeza antara lelaki dan wanita. Oleh itu, keputusan ujian darah perlu ditafsirkan dalam konteks yang betul. Kesimpulannya, bacaan darah tidak boleh dinilai secara berasingan. Jantina, umur dan keadaan tubuh semuanya mempengaruhi keputusan tersebut. Jika anda melihat keputusan ujian darah anda dan merasa ragu-ragu, perkara terbaik ialah berbincang dengan doktor anda. Mereka boleh menilai keputusan tersebut dalam konteks kesihatan keseluruhan anda.